Okay, hai. Untuk My Staff Payroll Record ataupun MPR, okay, kami ada siapkan baru-baru ni request daripada satu klien lah. Okay, untuk kami tambah baik bahagian staff in out list. Okay, dekat sini kalau ikutkan bahagian status ni, sebelum ni just ada pilihan AL, EL, MC dengan RL, replacement list. So, untuk kali ni kami tambah baik dengan tambah dua lagi bahagian, iaitu PH 2 times and PH 3 times. Okay, maksud dia kalau PH 2 times ni, maksud dia sekiranya user pilih PH 2 times, untuk di staff, kalau kita pergi dekat workday, okay, dekat sini, so dia akan ada satu lagi bahagian kolom untuk PH. So, 2 times and 3 times. 2 times ni maksud dia kali dengan 2 lah. So kira PH tu kemungkinan untuk kira hari-hari macam contoh cuti umum, tapi dia perlu datang bekerja. Kami ada explain berkenaan dengan PH 2 time and 3 time ni. Boleh tengok demo video kami, okay, untuk bahagian tersebut. So misal kata price per day ni dia kena kali dengan 2 lah untuk di staff. Okay, untuk staff ni, so price per day dia kena kali dengan 2. So nanti akan automatic lah kat sini, dia akan keluar rate, berapa rate dia untuk that PH. Okay, begitu juga 3 times. Okay, misal kata user ubah, katakan di staff, dia datang, dia dibayar triple lah. Okay, 3 times. Kat sini kita just tick sahaja. So nanti dekat workday dia akan berubah. Okay, automatic dia pergi kepada kolom 3 times. Okay, so dia ada 2 saja, 2 time and 3 times. So kali dengan 3. So price per day kali dengan 3, dia akan dapat this rate charge. So untuk this punya amount, dia akan kira dekat payslip bagi mengikut bulan masing-masing lah. So kita katakan kita buka Januari punya payslip untuk this staff. So dekat sini dia akan keluar bahagian tersebut. Ni automatic lah. So kalau double, dia akan keluar double. Kalau PH triple, berapa, dia akan keluar kat sini. So macam tadi, 1 untuk triple, so amount dia akan keluar kat sini. Okay, ini untuk yang latest edition lah, untuk yang MPR. Okay, daripada klien semasa tersebut.